A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan makharijul huruf. Makhraj huruf, tempat-tempat keluar huruf. Episod kali ini insya-Allah kita akan bincang berkaitan Alqab al-huruf, gelaran bagi huruf. Jika kita lihat pada halaman ke-100 daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, didatangkan gambar rajah berwarna. Kita boleh lihat menarik nama gelaran huruf beserta huruf-hurufnya. Terdapat 10 gelaran bagi huruf mengikut tempat keluarnya. Untuk gelaran-gelaran huruf ni diberi nama gelaran huruf tersebut mengikut kepada makhrajnya, tempat keluar huruf tersebut. Para ulama tajwid menggunakan istilah-istilah ini dan ia digunakan secara meluas. Jadi jom sama-sama kita baca satu persatu. Gelaran pertama, al-huruful halqiyah, iaitu huruf kerongkong. Ada 6 huruf yang diberi gelaran sebagai al-huruful halqiyah, iaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, ha, ghain dan huruf kha. Dinamakan sebagai al-huruful halqiyah sebab 6 huruf ni keluar daripada kerongkong. Lalu nama dia al-huruful halqiyah, huruf kerongkong. Gelaran yang kedua, al-huruful lahwiyah. Al-huruful lahwiyah adalah huruf anak tekak. Untuk huruf anak tekak ini melibatkan 2 huruf iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Dinamakan sebagai al-huruful lahwiyah, huruf anak tekak, kerana kedua-duanya keluar dekat dengan anak tekak, iaitu daging yang tergantung di hujung lelangit kerongkong. Huruf qaf dan huruf kaf diberi gelaran sebagai al-huruful lahwiyah kerana kedua-dua huruf ini keluar dekat dengan anak tekak. Aq, ak. Jadi kita pindah pada gelaran yang ketiga, al-hurufus syajariyah, huruf pokok mulut, iaitu antara tulang rahang. Melibatkan 3 huruf al-hurufus syajariyah, iaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya bukan mat. Dinamakan demikian kerana keluar daripada pokok atau daun mulut, iaitu bukaan antara tulang rahang. Ada juga pendapat menyatakan huruf dhad. Huruf dhad termasuk dalam kategori ini. Dengan ini terdapat 4 huruf asy-syajariyah, huruf pokok mulut, iaitu antara tulang rahang. Jadi kita pindah pada gelaran yang keempat, al-huruful asliyah. Al-huruful asliyah, huruf lidah. Ada 3 iaitu huruf sad, huruf zai dan huruf sin, kerana keluar daripada hujung lidah. Seterusnya, yang kelima digelar juga sebagai al-hurufun nata'iyah. Al-hurufun nata'iyah, huruf lelangit mulut. Melibatkan 3 huruf iaitu huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Dinamakan demikian kerana keluar hampir dengan lelangit mulut, iaitu bahagian depan lelangit atas. Masya Allah, ni 5 gelaran huruf. Baru 5, ada 5 gelaran lagi. Nantikan episod akan datang insya Allah. Perkongsian berkaitan gelaran untuk huruf ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.